tanah tu betul-betul luas ke ataupun kita nampak je luas. So saya nak nasihatkan sebelum pada beli tanah tu, panggil juruku dulu. Tanda batu sepadan, site clearing, baru kita nampak visual betul-betul tanah tu. Sebab kadang klien ni dia tak familiar dengan keluasan dok. Macam hak ni dok, sini kita nampak luas dok. Tapi bila ukur clear ke apa semua nampak kecil je. Kebanyakan klien hak saya jumpa, hak tak biasa dengan beli tanah ni ke. Dia beli tanah, bila kita ukur on site tu dia kita tengok, ni je tanah saya. Ingat kau luas. Sebab main dengan hutan gini ke. Dia tengok jarak lebih kurang. Sepadan pun agak lebih kurang. Orang jual kau tuai tanah nak jual tu tunjuk depan ni siapa belakang tu. Ada kita pergi ukur semua keliling apa semua sekeliling semua. Tengok-tengok, pergi tunjuk dia. Kecil je tanah saya je kata. Sebab tu moleknya kita ukur dulu sebelum pada kita beli, sebelum pada kita buat apa-apa.